Betul tak? Settle belum? Tak ada mic. Aku tak ada mic. Apa nama tu? Mic stand. Okay. Okay. Mic kau kat tepi tau. Di sini tau, bukan sini. Aku tak ada duit lagi nak beli yang atas. Aku selalu tengok orang bercakap pandang sini pun, tapi suara sampai Kenapa? 360. Dia kata punya mak. Sorry aku beli RM80 ni. Tak apa. Nanti kita upgrade lain lah. Okay, for the first podcast macam ni. banyak lagi lah kena upgrade. Sebab kita pun macam numpang ni. Entah kat mana ni, tak tahulah. Okay, tak apa. So, welcome to our podcast. Cerita sembang santai, tapi kita more focus to ourselves and kehidupan seharian kita lah. Agak lah. Tapi podcast ni ditaja oleh PSP. Brought to you by PSP. Shout out to PSP. Shout out to Topi Bernas. Dia orang tak sponsor. Aku pakai je. Shout out Suka Perlis. Yeah, Shout out to Fescon 20 Fescon 19. Yeah. So aku ada soalan dengan kau sebenarnya. Macam yang kita tahu kan, next kita sekarang ni tengah bara-bara apa orang panggil pemilihan calon MPP. Kata musim tengah panas. Musim tengah panas. Betul? Tengah panas. Dia kira macam sekarang ni semua tengah debar, semua tengah rasa kebahangan orang kata pemilihan pemimpin. Ya, sekarang betul. Kalau sebab kita tengok calon-calon semua bukan yang biasa-biasa mat. Ya, semua yang, line up padu-padu. Bukan yang jenis yang kau nak jadi pemimpin tak? Bukan ketip tepi jalan tu. Ya, dia semua pilih tu, mesti pilih yang kau. Okey lah. Kita betul boleh clear out. Aku bertanding, kau pun bertanding kat sini. Okey, kita clear out. Kita dua bertanding kat sini. Baik. Cuma yang orang kata membuatkan kita ketar-ketir lah. Kita je kuat, man. Ya. Aku bukan apa. Ini macam, itu soalan aku sebenarnya. Apa yang buatkan kau berani nak masuk dalam gelanggang ni? Kenapa kau memilih nak masuk dalam ni? Dia macam ni tau. First thing first, kalau ikutkan aku takut. Siapa je tak takut? Ya, aku pun takut. Bukan kau seorang. Jawatan ni bukan kecil, man. Okay, dulu to be clear, aku paling-paling aku dah pernah di jawatan MPKK. Aku dah pernah pegang PPMS. Sebab kita dah pernah pegang PPMS sekali. Ya, kita pernah pegang PPMS sekali. Itu organisasi yang jangka PPMS kejap lah. Macam aku MPKK panjang setahun kan. Tapi untuk MPKK pun dia still lagi di bawah naungan MPP. MPP ni kira organisasi besar, man. Dia bukan kecil-kecil kelab-kelab macam dia tu. Dia penaung untuk semua kelab kecil-kecil. Apa-apa semua akan melalui MPP. Betul. Aku setuju dengan benda tu. Tapi betul lah, macam mana kita boleh decide nak masuk benda ni? Aku dah pernah cerita dengan kau awal dulu. Sebelum kita masuk, masa kita intern dulu, aku datang kat kau borak. Aku dah mencerita dengan kau. Masuk dia aku malas. Cakap aku dah malas, aku tak nak buat apa-apa. Aku tak nak buat apa-apa. Aku dah cakap dengan kau. So yo, sorry interrupt. Iklan. So aku dah pernah cerita dengan kau, aku dah malas nak masuk apa-apa. Sebab for diploma dulu, aku nak keep up balik untuk degree ni. So aku nak buktikan kat mak bapak aku boleh do better in degree. Sebab in education lah, untuk pembelajaran aku lah. So aku dah tak nak masuk apa-apa orang kata apa, organisasi lah, benda-benda yang aktif ni. Sebab in my target, aku tak nak tak aktif terus. Semua menipu lah. Kalau kata tak nak aktif langsung tu, semua menipu lah, borak lah. Sebab kau duduk mana pun orang tarik tak? Betul. Jarul nak masuk. Jarul nak masuk. Ada je. Kau lagi senang. Izri, aku dah kena tarik lah. Jom sekali. Ya, kita memang duduk kalau tak aku kena tarik, aku tarik kau. Tak kau kena tarik, kau tarik aku. Macam tu. Kita dua macam tu. Macam tu. So dia macam aku takkan aku kena seorang. Main kena sekali lah. Itu sebab kita. So bila aku tahu dah macam kalau tak aktif pun aku target aku nak aktif dekat program. Aku dah tak nak masuk organisasi sebab satu, dia panjang. Betul. No, kalau kata aku program ni aku masuk untuk orang
Aku rasa puas untuk satu program tu, and then aku dapat program lain. Betul? So bila datang dekat soalan kenapa aku beranikan diri juga untuk tanding ni, Dia senang kata alter ego lah. alter ego lah. Aku melawan diri aku untuk Ya, aku tu. cakap ya, untuk aku cakap beranikan diri juga. Is because aku nampak kita dah lacking of pemimpin. Sebab nak cari pelapis tu bukan senang. Betul? Kau boleh cakap dengan aku, pemimpin dekat yang kita dah kenal, yang ya atas kita, diorang boleh Yes. pergi go lagi jauh. Ya, betul. Tapi for one time diorang dah keluar daripada ini map ni, siapa yang akan ganti? Betul? Siapa lagi kalau bukan pelapis-pelapis yang baru? Ya, betul. Okay, kalau kita nak tunding jari kat semua orang, kita boleh tunding jari kat semua orang. Ya. But adakah semua orang tu akan terima tundingan jari tu dengan dikata ya, ataupun dia lagi tunding kat semua orang? Betul. Sebab tak semua orang nak berani bangkit. Berani pegang Ya. benda tu. Ya, macam bagi aku pun, aku sebenarnya aku masuk ni as a niat pendam lama tu. Pendam lama lah. Sebab aku pernah duduk as pelajar biasa, paling-paling di jawatan tinggi pun dekat PPF Ketan. Tu pun aku sebagai kuli batak pula ni, media. Lebih kurang aku boleh batak. Lebih kurang jadi media. So aku nampak banyak flaws dalam kepimpinan ini, Mat. Itu ini. Aku daripada start year 1 sampai aku year 3, sampai masuk diploma, sampai masuk Inimat balik, macam-macam komplain aku dengan student. And aku nampak benda tu macam diorang ni tak ada buat apa ke. Bukan as ada a student, bukan aku kata nak mengatakan MPP lama ni tak buat kerja. tak kan. Aku tak mengatakan macam tu. Aku just, my statement is macam, kenapa aku tak nampak yang diorang boleh buat macam tu? As perspektif aku tak nampak. Maybe aku ni bukan siapa-siapa yang nak nampak benda tu. Tapi bila aku dengar majority of suara, tak nampak apa yang diorang buat. Memang lah, orang cakap macam nak puaskan hati semua orang ni memang kerja gila. Tak pernah menjadi pun. Ada je orang yang takkan puas hati. Tapi daripada saat aku, kenapa majority tak nampak apa yang kau buat? Betul lah, macam orang cakap kan, takkan nak menunjuk semua kerja aku buat ke. Ya, itu satu. Lagi satu, takkanlah setiap masa kau nak kerja di sebalik tabir. Betul? Takkan sepanjang masa. Like, Betul. mesti lah, contoh macam kau pun as media, kita macam media kita kan, kat Facecon lah, dekat FKTI lah, a little bit mesti akan ada gambar kita juga. As appreciation lah, diorang suruh buat macam tu. Tapi aku tak mengharapkan benda tu pun sebenarnya. Aku tak nak diorang nampak aku buat kerja. I mean, aku tak nak, kalau let's say as a MPP, kalau boleh jangan nampakkan yang kau tu buat kerja, nampakkan hasil kau buat kerja. Means orang tak nak tengok pun kau tengah pergi buat tu, kau pergi buat ni, kau buat tu. Tak nak pun. Orang nak tengok what is the benefit dia orang dapat daripada kau jadi MPP. Kau jadi MPP tu apa yang diorang, kenapa kau kena pilih aku? Sebab daripada kecil, kita dah diajar dari kecil, kau habis PSR, orang tengok result kau, orang tengok usaha kau. Orang tengok result kau je bodoh. Result je. Ya, orang kan tengok result. Like macam SPM, berapa A? Ya. Orang tak tanya dah, kau berapa lama study tu? Study kau macam mana tu? Kau buat apa Kalau aku nak cerita study aku, aku dulu budak baik. Pukul 9 aku dah tidur lepas isyak. Aku bangun pukul 3 pagi, 2:30 pagi atau 3 pagi, bangun tahajud, and then aku study. Study sampai subuh, and then terus nak masuk exam. Aku punya study tu. Tapi bukan mak bapak aku tanya, macam mana study, okey tak? Tak. Awak akan tanya macam mana result. Result dapat apa? Oh, teruk. Tu kau malas lagi. Itu je orang nampak. Itu je orang nampak. Tahulah, aku tak blame MPP apa semua. Means apa korang buat tu, korang ada usaha. Just orang tak nampak apa hasil dia. Macam kita nak tekankan, kita bukan menyalahkan 100% tu MPP, but kita sebagai student yang biasa, yang tak tahu apa-apa ni, kita orang pernah jadi student kot. Kita ni student, kita banyak je biasa lah benda tu kan. So kita nak tahu juga apa, why, mana mana tak rasa macam ni MPP bagi je, ni MPP buat Aku tak nak lah student rasa macam tu. Kalau boleh aku nak student rasa
Weh, bagus tu diorang ni. Rasa senang tu. Even though kalau kata tak payah macam tu pun, aku rasa senang tu sekarang. Aku rasa senang tu ada benda ni. Baik tu ada kemudahan sekarang. Tak payah nak mention dengan MVP yang buat pun aku tak kisah. Just orang at least orang cakap, ada benda ni, mudahnya aku kat Unimap ni. Ada betul. benda ni, ada benda ni. Unimap ni mudah. Cepatnya respon daripada ni. Itu yang kita nak sebenarnya. Kita tak nak macam MPP ni bagus tu, MPP ni kata buat kerja tu, MPP ni turun kat situ sini. Tak nak. Tu semua kau tahu dengar dari mana. Kau pergilah mana-mana kilang ke, kau pergi mana-mana tempat kerja, tu semua jilat. Tu biasa macam tu lah itu. Tapi aku tak suka benda tu. Aku macam, at least macam aku, even though aku kerja sebagai tabir, orang try untuk macam, dia ni media lah, dia buat kerja semua, dia buat kan. Tapi macam, tak payah dah cerita kat orang, aku tak nak tahu. Tak nak orang tahu pun aku buat kerja benda tu. Aku nak at least orang puas hati. Macam ada satu masa Fescon dulu lah, nobody knows yang aku yang buat montage untuk Diraja itu. Tapi Raja puji untuk Fescon buat montage gimmick tu. You do. Serius. Tuanku puji montage aku macam, don't bagi kredit ke aku boleh tak? Aku tak buat apa pun. Ni kerja last minute aku ni. Itu lah tu. Aku pun masa tu macam, aku tak suka benda tu. Aku tak nak orang macam kan, yang tengok ni pun aku tak suka benda tu. Aku sebut as a contoh je. Aku tak nak semua contoh je. Sebab tu aku sebut satu. Tak pernah buat pun. Tak pernah buat. Aku tak tiba buat tu. So for real macam tu cakap. Aku bertanding back to the story. Aku bertanding. Kenapa aku bertanding? Sebab aku dah pendam lama. Hasrat aku, apa yang orang sebelum ni tak buat, and aku nak try buat. That's why manifesto aku more to nak suara pelajar ni dengar betul-betul. Aku nak korang tahu yang aku dengar suara kau. Ya, sebab sebelum ni aku student biasa. Suara-suara yang kita nak bahan semua. Mana kau jumpa suara-suara biasa? UC je kan? UC. And orang pun maki-maki orang UC bla bla bla. Soft masalah. But soalan ni soft tak masalah kat UC. Soft tak. Still tak kan. Still tak. Pendedahan macam tu pun adakah dibaca? Betul? Adakah sampai dia ambil cakna? Yes. Orang nak baca benda tu selalu dengan penuh dengan benda-benda isi-isi yang sebaliknya tak penting pun dalam tu. Betul. Kadang bukanlah nak baca sangat, tapi macam apa ni? Benda yang macam remeh-temeh dimasukkan sekali. Benda tu. So UC is not a great platform bagi aku. Kalau cerita pasal manifesto aku nak buat satu platform specifically untuk semua pelajar borak terus dengan MPP. Means borak tu tak adalah kau chat personal MPP bla 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 so on. Means ada platform aduan apa semua. Aku tak puas hati lah dengan korang punya ni cerita je. But still dia macam UC. Korang tahu yang kita orang akan sentiasa tengok benda tu. Faham. And benda ni aku fikirkan, aku nak MPP tahu, dan after MPP tahu, dia orang cakna dengan benda tu and take action of that. Kalau kata benda tu further yang susah pun, at least contoh setiap hujung minggu MPP tu akan infokan balik dekat student, kita orang dengar masalah ni and we in the progress untuk try solvekan masalah. Kalau kata tak boleh, jujur je dengan pelajar. Kita orang tak boleh buat apa sebab pihak atasan tak boleh. Betul. Jujur sebab pelajar tak tahu apa yang atasan nak. Tak semua benda kita boleh buat. Tak semua benda yang MPP boleh buat. Yes, betul. Yes. Even though MPP is a big power dekat dalam Unimap ni, kita tak boleh nak marah. A big power juga dalam kalangan student. Kau boleh pergi situ sini semua akan dengar. MPP is a center main center point untuk orang rujuk. Tapi kalau kata orang atas tak boleh nak buat juga, MPP bukan boleh buat apa pun. Bangkang still bangkang, tapi dia orang tak nak buat juga. It's the same. Tapi orang student tak nampak benda tu. Student tak tahu yang orang atas ni macam mana ni. Even budak-budak baru kan, budak-budak baru ada ke nak tanya, orang atas ni okey tak? Takkan. Budak-budak ni budak-budak jap. Topik ni macam libat orang atas macam jahat. Senang cerita macam ni budak-budak bawahan dia macam ibarat budak baru masuk sekolah, semua atasan ni macam cikgu. Ya, betul. Adakah budak-budak ni nak tanya, cikgu ni elok tak? Cikgu ni macam mana?
Engkau masuk sekolah, engkau tahu ke pentadbiran pejabat? Ya, kita tak Kau kenal tahu. ke? Dia darjah 1 nak tahu ke nak jumpa pengetua siapa. Semua kita report kat cikgu je. Ya, semua kan cikgu. Macam itulah. Ibarat cikgu ni adalah kita punya MPP. Betul? Ha. Kalau dalam kelas pun ketua kelas yang ambil peranan kan. Ya, Peranan betul pergi bagi tahu dekat cikgu. Cikgu dia ada flow masing-masing flow. nak pergi ke mana-mana mana. Dia dah semua. hierarki dia. Tapi nak buat macam mana kan kalau kata SMPP tak boleh nak buat apa. We fight for student, and if let's say kata orang atas tak ada yang dengar, tak nak buat juga, tak boleh buat apa lah. Sebab benda tu tak sampai KPI orang atas nak. Ya, betul. Kita as a MPP still berlawan untuk benda tu. Tak boleh nak salahkan MPP yang kita orang tak bersuara pasal korang ni MPP tak bersuara ke pasal kita orang. Tak, aku nak pelajar tahu kita MPP tahu pasal pelajar, and we know apa yang pelajar nak. Kita orang usahakan apa yang pelajar nak. If let's say kita orang tak dapat buat kan, we find an alternative ataupun kita try. Kita orang tak boleh buat apa lah benda tu. So but still semua orang ada at least tempat untuk has an bersuara. effort lah. At least ada effort lah. Sebab sekurang-kurangnya adalah tempat untuk diorang meluah ni untuk kita nampak. Betul. Untuk MPP ni nampak. Betul. Bukan sekadar MPP ni nak kena scroll see. Oh dia attack aku ni. Dengan you see as anonymous yang tak nak bagi tahu anonymous, siapa-siapa ni. And platform yang aku cadangkan untuk buat ni state anonymous. Tapi maybe filter out with some topic yang related. Ya, betul. Topik-topik tu okay, ada 2-3 orang kita complain pasal topik yang sama. Sort out betul. Benda tu akan solvekan satu masalah. Tu satu isu. And the second one, aku tengok kat Unimap ni maybe agak ganas sikit gerakan aku. Tapi aku sebolehnya nak fight for this. Aku nak buat sistem untuk Unimap. Aku tak kisah benda tu kan bebankan bebankan kewangan ke apa. Aku akan try cari cara untuk develop a system. Kita boleh senang cakap macam ni, one center point system. Oh, one center point system. Yelah, sebab macam aku pun kena nak pergi information student OSI. Yep. Aku nak pergi kelas E-learning. Aku nak pergi Hostel. perpustakaan KPSEE apa semua. Betul. Pergi daftar college Homes. Homes lagi betul. E-aduan. Lepas tu nak daftar registration course. Nak kena masuk ke OSI. Masuk OSI, lepas tu masuk lagi tempat lain. Ya, betul. Dia berjam-jam. Ya. Sebolehnya aku nak benda tu. Kita ada satu main central point and semua benda dalam tu. Aku tahu dalam Unimap sekarang ni kita ada UR Digital. Oh, UR Digital. Yes, UR Digital. Aku dengar. Kalau yang tak tahu, UR Digital tu memang ada lah. Dia macam satu app yang ganti kawan SI. Dalam tu ada e-learning. Oh, semua ada juga lah. Tapi bagi aku, they are not well developed. Umpama apa tau, kau nak buat satu app untuk student, tapi kau sumbat je semua website yang dah ada dalam tu. Pluk, sumbat tu. Kau memang ibarat kau buka app tu, kau buka website masing-masing. Tak function pula. Yalah, dia still kau kena. Contoh hari tu aku try nak buka e-learning tau. Ada aku tahu ada function e-learning tu. Try buka. Aku kena sign in sekali lagi tu. Tak, sebab aku tak pernah download UR Digital. Aku try. Okay, nak masuk e-learning aku kena sign in for a second time. Lagi Even tu sekali. dalam app. Sebab tu aku macam, okay, this thing not well planned and not well developed. Memang sekadar ada, tak ada tak apa. Aku kalau boleh nak buat contohlah benda-benda yang aku nak includedkan dalam tu is, satu, aku nak masukkan e-learning dalam tu. Lepas tu aku nak masukkan OSI punya sistem dalam tu. Aku nak tambah tu lagi, ada bus punya tracking system. Oh, like macam apa nama? Kita dekat Unimap ni, student tak semua boleh buat kereta. Ada yang mengharapkan bus as ni, tapi kita tak tahu time bila bas sampai. Aku tahu, yang aku dah dengar bas sekarang ni dah ada tracking system diorang. Dah ada tracking dah. Dah ada tracking system. Dia macam movie ke ataupun macam TBS tak sure. Tapi kalau boleh aku nak live location bas tu, dapat tahu kat mana. Kau nak bas ni nombor berapa, on the way ke mana-mana-mana, dapat track dia. Oh, nak sampai kat sini dah. So student Cakna yang tahu benda ni, okay, bus on the way. Sebab macam hari tu, ya aku as first year,
Ada juga naik bas sekali tau. So masa aku habis kelas tu pukul berapa? Pukul 5 macam tu. Tunggu bas tu dekat 15 minit. Like macam boleh je aku nak jalan kaki pergi ke library, jalan dia sampai ke Bumita. Boleh sampai sini. But aku still ambil masa 15 minit tu nunggu like macam tak ada apa-apa. Macam bila bas sampai? Tak tahu. At least benda tu kita boleh tengok yang bas tu ada kat mana. Dia manusia ni kalau benda tu tunggu, dia at least FOMO. Ya. Macam dia dalam intern FOMO. Mana sial bas ni? Mana bas ni? Duduk mana tu bas ni? Aduh, lambat lagi Macam aku pun orang yang bukan jenis buang masa tau. Aku tak suka. Sebab aku pernah kena tu. Aku nak pergi somewhere, fakulti lah. Aku macam, lambat lah bas ni. Jalan kaki lah. Baru jalan dah nak dekat sampai. Tengok bas lalu. Macam gampang. Aduh, sakit mah. Time aku nak sampai ya, baru kau nak datang Macam tak apa lah, dah sampai. Benda dah jadi kan. Tak apa lah, maybe sebab Tuhan suruh aku kurus. For real. Aku pun sama lah, kena kurus kat benda lah. Tapi macam tu lah. Dia more tu macam aku cakap tadi, alter ego lah. Alter ego try untuk berani. Aku takut sebenarnya. Ya, sebab kau punya target ni bukan jalan-jalan. Sebab aku asalnya aku tak nak. Macam kau lah aku cakap. Aku masuk degree ni, aku tak nak masuk apa-apa lah. Nak duduk diam, aku nak low key, aku tak nak buat apa-apa. Aku nak duduk bilik, masuk kelas, mandi, tidur, nak 3K je. Tahu sebab apa? Kita masa diploma aktif tak aktif? Terlebih kan? Tak tahu lah. Masa tu aku fikir, tak apa, aku nak duduk diam lah. Aku masuk MSK, kau dah viral lah masa tu. Tu satu hal. Kau dah viral masa tu. Kau baru nak low-key, aku belum sempat aku baru nak low-key ni. PPMS dia tarik aku jadi macam-macam ni. Aku jadi media terjun untuk PPMS. Lepas tu tiba-tiba masuk suka pelis, orang lain dah start kelas tu. Aku tak boleh nak fokus kelas lagi. Registration course ni tiap-tiap hari aku hilang weh. Tak sempat ni, baru week 4, week 3 aku ni. Macam dah week 3 lah. Kelas aku rasa aku baru 2-3 ni. Ya, dah week 3. Aku dah macam lepas tu, tengok masalah sekarang kan. Contoh kita punya kad kredit transfer pun tak settle lagi. Yang tu satu hal juga. Sebab aku, yelah kita as diploma, kita tahu kita banyak kredit yang kita boleh potong. Betul. Sebab daripada diploma kan. But bila kita masuk ni macam, bila nak transfer kreditnya? Kita nak fokus kat kelas, nak tahu apa benda yang semua kan. Lepas tu sekarang ni kita dah macam tertangguh. Macam kelas ni aku nak ambil ke tak kita macam tertanya, kena ambil ke tak? Ni aku boleh potong. Tapi macam lepas ke tak aku potong ni. Tak ada info lambat. Tak tahu nak cakap kenapa lambat. One of the thing aku nak buat is dalam app tu nanti akan ada satu timetable personalized untuk masing-masing. Personalized, kiranya custom timetable tu. Means kau register kat mana, means kau dah susun tu, automatically dia akan susun tu kau pak. Okay, lepas tu masa kau nak register course tu, tak boleh hari ni clash ni, automatic bagi tahu apa yang available register ke tak. Damn. Nice idea juga. So benda tu dapat memudahkan student lagi lah. Sebab aku punya idea ni mostly apa yang aku tak suka. Apa yang aku rasa masalah, itu yang aku nak buat. Sebab kau sendiri nak suara aku rasa macam at least kalau kata kau nak buat, aku pun dapat senang, orang lain dapat senang. Ya betul. Aku tak nak fikir kepala tekuk aku je. Aku nak senang ke orang lain enggak. Dapat benefit ke orang lain. Ya betul. Macam tu lah. Itulah tugas MP. Betul. Nak bantu. Aku je macam aku cakap, tugas MPP kena bantu pelajar. And aku dari dulu terfikir, macam mana aku nak tolong orang ni? Macam mana aku nak betulkan masalah yang aku duk rasa macam ni tak boleh. Atau aku nak diam ke? Sampai bila aku just nak complain. Siapa nak execute? Dan bila execute pun how? Macam mana aku nak execute? Channel apa aku nak execute? So aku fikir MPP is a channel best choice channel untuk aku suarakan benda ni. So that's why kau ambil. That's why langkah kau sekarang ni aku rasa benda yang aku boleh kata a big alter ego aku pernah buat, and a big step dalam hidup aku. Aku tak pernah nak rasa memimpin satu
Satu ni, tapi aku beranikan diri aku sebab atas niat aku nak betulkan apa yang salah. Aku nak tolong orang-orang yang kat bawah. Faham? Tapi jangan risau lah, mindset aku is, even though aku kat atas, aku still a student. Layan macam aku student. Betul. Aku tak nak korang orang nampak aku as MPP. Orang layan aku macam, kau kena hormat, datang salam-salam, macam Datuk kan. kena salam-salam. So, aku tak nak benda tu. Aku nak kalau boleh kau datang sini, Zri, aku tak nak ada nama YB, aku tak nak ada nama ni apa semua. Aku tak suka benda tu. Aku tak. Orang panggil kau abang, aku geli. Ya. Aku nak orang panggil nama aku je. 4 perkataannya, 4 huruf. Kalau boleh, jaket aku tu, aku nak pakai jaket student. Kalau dibenarkan, aku nak pakai jaket student. Sebab yelah, kita pun student. Ya, aku student, aku pun pergi kelas, aku belajar juga. Ya, betul. Itu yang macam aku tak nak the fame tu aku tolak tepi. Kalau aku menang, Alhamdulillah. Betul. Kalau orang nampak aku buat kerja tu, second thing. Aku tak, sebolehnya aku tak nak orang tahu pun aku buat kerja. Aku nak tengok orang nampak hasil aku buat kerja. Faham? Sebab daripada perspektif aku lah, mostly yang tunjuk, mostly hasil dia tak tahu kat mana pun. Like, bukan kata dalam Unimap, dekat luar banyak. Dekat luar pun banyak. Ya. Kita bukan nak attack Unimap saja. Sorry. Baik, itulah apa realiti kita sebagai orang biasa ni, nampak? Betul. Sebab kita datang daripada orang biasa. Kita bukannya datang ni terus tak, kita bukan siapa-siapa. Aku bukan siapa-siapa. Aku duduk kat Unimap ni as a student yang paling banyak lepak. Duduk sana sini, aku dengar komplain tu ini sebab perangai aku lah. Aku suka dengar. Ya. Orang akan cakap. Aku akan duduk situ kan, aku dengar. Dia ni komplain ni lah. Apa yang the best solution ni boleh dapat? Macam mana nak benda ni boleh solve Itu dalam mindset aku. Sebab kau dengar semua suara tu, kau punya otak tu 1 tera, and then kau punya 16 DDR GB RAM laju. Aku belajar komputer. Sampai kau dapat kan, simpan. Apa? Proses AI dalam ni, ChatGPT. From Sorry, 503 error. Server penuh. 404 404 tu error server tak boleh access. Tak apa lah. Server tak boleh access lagi teruk. Page not found. Nampak? Intellectual. What the heck? Jangan macam tu. Kau dah pancing aku macam tu. Kau lagi telak sebenarnya. Tak. Pancing ke balik. Aku internet. Tak adalah. Mostly aku, apa yang aku nak bawa kat MVP ni pula, it's like aku tak suka benda yang remeh, temeh and cliche. Betul. Like, selalu apa yang orang dengar, apa yang aku dengar, apa yang semua orang dengar, kita nak dengar suara pelajar, kita nak bawa suara pelajar, kita nak rapat dengan pelajar. Semua tu aku tak salahkan orang. Betul. Baik, aku selalu dengar. Yelah, maybe that is dia orang punya niat kot lah. Okay, husnuzan dia orang punya niat masa naik MVP. Kita tak tahu, Allahualam, kita naik pun macam tu juga ke. Jangan doakan macam tu. Na'udzubillah, jangan macam tu lah. Tapi aku punya penekanan, aku unik. Okay. Sebab aku seorang je lah Unimap ni yang pakai anak tudung. Ya, polis pun kenal kau sebab tu je. Aku seorang juga, aku orang pertama yang jejakkan motor kat dalam DTC. Tak pernah dia buat orang. Baru rasmi. Ya tu, baru orang lain pakai kasut kau naik atas motor. Depan diraja aku. So aku bukan orang yang pemikiran biasa. Aku lain daripada lain sikit. Bukanlah aku self claim, but ini aku. Sebab aku tak suka sama orang lain. So apa yang aku nak bawa is like keterbukaan dia luas. Okay, orang akan cakap pasal kebajikan. Orang akan cakap pasal apa orang kata kebajikan, and then social, apa lagi selalu bawa infrastructure. But apa yang aku nak bawa is, first thing first is environmental. Okay. Kenapa aku nak buat environmental? Okay, kita Unimap dikenali sebagai University Engineering. Aku as student yang baru masuk, student yang kalau aku letak
diri aku dekat 4 years later lah, aku masuk, apa yang menampakkan engineering apa Lab coat kot. lab coat. Hmm. Kalau aku nak cakap lab coat, student uni KL pun nak pakai lab coat, student MSU pun pakai lab coat, lab coat putih. So what's the difference Unimap dengan uni lain lah? Yes, sebab member aku pun ada yang daripada EM, ada yang daripada EMP, ada yang daripada UTM. Like, walaupun aku tahu tu University Engineering, but apa yang membezakan diorang? Okay, so apa yang aku nak bawa environmental is, first thing first, yang kita tahu adalah aku nak tekankan keselamatan student. Okay, faham. Okay, kenapa keselamatan student tu penting? Tak kisahlah kat mana-mana uni sekalipun, kau nampak tak banyak kes yang berlaku. Aku tak nak mention mana-mana kes, but nampak tak banyak berlaku. Mungkin aku boleh cakap accident dekat dalam kampus, ataupun accident dekat dalam kampus and then accident kat luar kampus. But semua tu yang bawa nama Unimap ataupun bawa nama uni-uni lain yang melibatkan student tu sendiri. Okay, kenapa kita boleh terdedah dengan bahaya ni atas faktor keselamatan? Okay, keselamatan ni dia punya ni besar amat. Spek besar. Spek dia besar. Okay, macam aku, sebab aku adalah aku dah banyak pengalaman kerja dengan kilang. So masa aku intern itu pun aku dekat kilang electrical, aku banyak masuk ke kilang-kilang besar. Okay, kalau macam kau tengok kilang-kilang kecil, ada ke diorang pakai helmet apa semua? Tak ada. Helmet kilang-kilang kecil mana ada. Paling-paling safety boot. But that's a barrier lah. Paling-paling tidak pun safety boot, sebab barang akan jatuh atas kaki kau apa semua. Like, itu adalah safety barrier yang paling mudah. Betul. Okay, kalau kat kilang-kilang besar, diorang bukan yang safety barrier yang kecil-kecil ni. Paling tinggi diorang akan tengok kau pakai helmet, kau pakai glasses, kau pakai jaket tangan panjang. Seluar pun kau bukan boleh pakai seluar track, kau kena pakai seluar jean ataupun slack pun tak boleh. Jean kena denim ke denim je, sebab dia yang kena tebal. Betul. Sebab kilang dia bukan tempat yang like korporat. Ni memang main barang-barang beratnya. Kau ada panasnya. Sebab anything can happen. And then safety boot, like kat mana-mana pun boleh jadi. Buatnya barang jatuh atas kaki kau, barang jatuh atas kepala kau. So macam mana kau nak applykan dia tu dalam uni? Okay, aku bukanlah nak pukul rata untuk semua. Okay, aku nak semua pakai PPE. Hey, budak kom je lagi sambil coding pakai PPE. Kau tak boleh kalau gitu. Tak, aku nak menekan. Lagipun aku tahu yang kau bertanding for fakulti kau, FKTE. Yes, betul. But apa aku nak bukanlah nak pukul rata kan, but aku nak tekankan kat sini, dekat kilang-kilang kau akan nampak satu logo SHE, Safety Health Environment. Maksudnya yes pernah tengok. Yes, logo ni kan, apa dia punya panggil, safety first. Yes, safety first kan? Yang ada cross kan. Yeah, cross hijau tu. Betul. Dia kalau kat kilang aku selalu sebut apa? YOSH. Yosh ke OSHA? OSHA tu orang yang OSHA Okta. Okay, Okta 1974 tu. But yang Yosh ni dia satu panggilan yang macam cheers untuk kau tekan pasal safety. Faham? Ya, aku nak cerita kau bagi detail Setiap kali nak masuk kilang, nak buat kerja, kau akan briefing dulu. So briefing dulu kau akan tengok, kau punya lengkap ke tak, kau punya helmet ke tak, kau cukup ke tak kelengkapan PPE kau sebelum kau nak buat kerja. Sebab itu adalah step before kau nak ke step lain. Buatnya kau skip yang ni je, ke depan-depan, apa jadi? Boleh jadi something, kecelakaan macam tu lah kita nak. So starting daripada asas dia adalah tekankan keselamatan. Apa yang aku nak tekankan is, aku nak bawa untuk penekanan safety ni terhadap semua student. Tak kisahlah student IB ke, student FPK ke, student fakulti engineering ke, but
Orang kat mana-mana pun akan tekan pasal safety. Okay. Boleh aku tanya contoh kan, okay. Kau as a student lah, macam mana kau nak tekankan keselamatan tu? Apa yang kau nak buat daripada side kau untuk setiap ditekankan keselamatan tu secara spesifik tu, apa benda nak kena buat? Okay. Bagi satu contoh lah. Satu contoh aku tak tahu kenapa, but kalau kau tengok orang kalau jogging apa semua kan, apa betul jogging, dia akan jalan lari kat jalan tar ke ataupun dekat jalan tak rumput tu? Jalan tak. Sebab apa? Sebab itu selesa kan. But adakah dia fikir pasal kereta datang belakang dia? Yes, betul. Benda tu mengundang ke tak? Mengundang bahaya kan. Betul. So kalau ikutkan dalam safety punya pembelajaran kan, kau ada eliminate, substitution apa semua tu. So apa-apa yang safety ni kita kalau boleh elakkan. Bukanlah kita nak marah, jangan lori atas ni apa semua. But bagi dia sedar macam safety ni lari atas ni selamat sikit. Ya, akan ada datang bahaya kan. Sebab dekat atas rumput tu kalau kau tengok kat PF kan ada yang kecil-kecil. Yes, selalu langgar. Kalau sakit yang tu biru kaki. Buat ni pakai selipar. Itu satu lagi. Isu dia kan. Kat situ. Kita bukan ni jenis. Kita tak cakap apa. Sebab kita tak boleh nak paksa. Okay, aku just tekankan ni. Aku tekankan, bukan aku paksa Aku just nak tekankan kat student, yes, jaga keselamatan. Boleh je kau nak pergi jogging ataupun kau nak brisk walk. Kau lagi selesa prefer pakai selipar ke atau kasut? Ikutlah. Kalau kau pakai selipar, boleh jadi waktu tu hujan ke, kau terseliu ke, kaki kau terbuka. Okay, faham. Kalau kata kau pakai kasut, paling-paling selamat juga daripada luka. Itu je lah. Just selain daripada penekanan, contoh lah kan, maksud aku, adakah kau nak memperketatkan peraturan ke nak keluar? Maybe benda tu akan nampak macam bullshit saya. Nak kena ketatkan. Okay, kalau aku lah nak memperketatkan apa orang kata rules, aku akan dibenci semua orang. Betul. Senang cerita macam tu lah. Itu bukan bidang kuasa aku. So how yang kau nak, takkan sekadar kau nak macam janganlah lari ni, bahaya ni. Takkan macam tu. So how do you approach as aku as personal perspective kan? Aku nak faham apa yang kau cuba nak sampaikan. Okay, what if kalau kata aku bawa satu orang kata apa, NGO luar ataupun yang organisasi tentang safety apa semua ni, talk ni memang orang takkan dengar sangat. Ya, aku faham talk ni takkan orang dengar sangat, but bukan semua tak dengar. Sebabnya talk tentang safety ni akan bantu kau juga untuk kau ke masa depan, untuk kau pergi ke approach ke kilang-kilang luar. Mungkin kau dapat sertifikat daripada talk tu ke, faham? Ataupun kelas-kelas bengkel macam tu. Sebab certain orang, tak semua orang minat engineering ni tak minat pasal safety. Ada juga orang yang minat pasal safety. So mungkin dekat situ kalau ada orang kata apa, student yang berminat terhadap safety ni, kita cuba asah apa orang kata, cungkil. Gilap kat situ. Sebab what if dengan cungkilkan kat sini, dia boleh sebarkan kat kawan. Sebab benda ni bukanlah aku nak pukul ratus semua kena ikut. Tak boleh. Aku student pun aku tak nak. Aku kalau dengar benda kau borak ni. Akal aku lah, benda kau borak ni siap. Betul. Safety. Apa-apa kena buat kau buat. Yeah, as a personal, aku dengar pun macam aku pun mempersoal. Sebab aku tak dengar manifesto kau lagi. So aku nak dengar secara detail so aku make it clear. Nak tahu apa benda yang kau nak buat by safety, by what mean safety. Sebab macam takkan lah, okay, saya nak kuatkan lagi keselamatan di Unimap. Okay, dengan cara apa buat? Saya pesan kat semua orang untuk jaga keselamatan. Aku dah semua kan. Buat apa buat live? Jaga keselamatan ni. La ilaha illallah. Semua jangan lari situ tau, nanti jatuh. Kereta ada tu, tu kereta tu datang. Boom, Allahu Akbar. Okay, possible tak kalau kata
aku akan buat satu kempen 0% incident kat dalam ni. Tak pun buat satu kempen Zero Vehicle Day. Itu susah sangat tu. Zero Vehicle Day and memperkuatkan lagi penggunaan bas. You. Itu pun okey Tapi juga. akan berkuat kuasa sepanjang hari kelas je lah. So Sepanjang hari-hari tu untuk ke kelas apa semua, dia berkuat kuasa digalakkan dia tu tak bawa kereta dan motor. Contohlah aku mungkin cakap ada hari dia. Macam hari bukanlah nak kata semua tak boleh bawa kereta. Bukanlah semua macam orang contoh yang kita ambil daripada Putrajaya kan. Ya. Putrajaya bukan Putrajaya, Dataran Merdeka. Dataran Okay. Merdeka ada certain time tutup tau di situ supaya orang dapat akses jalan tu nak berlari ke apa. So why not ada satu tempat, contoh petang tu khaskan tutup benda tu untuk orang pergi riadah. Oh yes. Jalan ni tutup petang ni, ada alternatif lain pergi jalan belakang. I see. So lagi mudah orang nak tu. Satu, keselamatan terjamin orang nak beriadah. Lepas tu second, tak ada, kita jaga environment, kurang Betul. bawa kereta semua. Boleh kurangkan orang kata apa karbon monoksida. Betul. Yang ada Itu kat daripada perspektif yang tu pula. baik itu campaign lah. Kita boleh buat campaign tu. benda Just tu lah. siapa student yang nak Okay, follow. sekarang aku dah nampak apa benda yang maybe boleh diperkuatkan lagi Ya daripada situ. betul. Sebabnya idea ni adalah menyeluruh. Sebab tu aku cakap Betul. idea ni general, Ya, besar. sangat besar. Sebab industrial environment, aku nak pukul rata apa tau. Kalau ikut idea awal aku lagi gila. Tengok semua orang pakai helmet. aku dah dengar itu cakap. Aku cerita. Semua orang pakai helmet. Macam what the heck? Lepas tu komputer ni, budak-budak komputer nak kena pakai helmet, safety boot apa semua masuk dalam lab kan ni. Kau buat apa? Programming. What the? But apa itu daripada awal idea aku adalah orang kata semua orang ada dah helmet. If diorang masuk kilang, diorang dah boleh pakai. dah terus tak payah fikir pasal Ready for industry orang kata kan. Ya, Ready for betul. industry kan sejurus dengan apa yang INIMAP janjikan, 99% kebolehpasaran pelajar. So one of the Why thing, not? kau dah ada benda tu, okay, tak ke kau bangga dengan INIMAP? Means orang nampak INIMAP ni gah dengan kau masuk company macam uish, kau Ada. budak ni dah ada semua, bagus lah budak ni dah ready for industry, memang betul well trained, ready for industry apa semua kan. Macam contoh lah aku boleh bagi masa aku intern dari tu, macam mana UNIMAP asah dia punya student bandingkan dengan uni-uni lain. Budak-budak UNIMAP kental weh. Kental. Kita orang dapat kerja yang aku boleh cakap tempat intern aku Kenyenyak renyak teruk weh. Renyak. Tapi budak UNIMAP kental. Aku tak tahu apa yang dibasuh, tak tahu kita orang dah kena brainwash ke apa semua kan. Tapi masa tu sampaikan salah satu uni, aku tak ingat uni apa, tak nak mention lah. One of the student hari ni masuk intern, esok keluar terus. mak. Sebab tak tahan dia punya pressure tu. Tu lagi sakit. Tapi macam mana budak UNIMAP boleh tahan and tak, enjoy? macam mana kau boleh tahan ni? Budak tu pun sehari je. Sehari balik jauh. Kita orang kat situ, kita orang pun macam dia tu je pun. Dah biasa dah. Kita sini dah biasa kan. Dah biasa dah. Dah kena buat macam ni. Kena buat kerja banyak-banyak macam ni kan. Lagi pun macam aku diploma banyak program. Ya kita So, dah kenalkan banyak Aku dah biasa handle a team. Aku masuk situ sebulan aku jadi team lead untuk site. tak. So itu yang masuk aku macam mana UNIMAP asah benda-benda tu. Sebab kita dah bawa satu image yang baik dekat luar. Yes. Dan sebab tu juga aku nak menjawab yang persoalan aku tadi. Dengan nama University Engineering ni, macam mana orang nak nampak kita lah student engineering. Idea pertama aku tadi tu. Betul. Bagi semua orang helmet. Kau tak rasa ke macam kau sendiri? Kalau ni kilang ke? iya Ini tu. tak, kalau katalah UNIMAP nak nampak gah in engineering tu kan, bagilah peruntukan kat fakulti, keluarkan fakulti, dapatkan setiap student ni apa, tak pun kenakan charge fakulti bayar separuh je daripada semua benda tu. Untuk apa tu? Helmet tu ke apa Helmet. semua kan. Contoh Okay. nak bagi
Nak bagi semua lah. Nak bagi kat semua student. Bukanlah tak ada lah, means student-student yang berkaitan dengan benda-benda yang yelah, faham. benda-benda macam tu. Unimax bagi benda tu. And maybe ada logo Unimax depan tu ke. Itu nice idea. Engrave logo Unimax pakai. And kalau kata nak suruh dia orang bayar kan, at least Unimax tanggung separuh daripada cost tu. Itu satu. So pelajar akan bayar separuh rate. Better lah daripada dekat luar. Semua kau nak beli apa banyak lah kan. Ya. Okay, aku tengok harga lah. Paling jikai lah DIY RM20 satu. RM20. Tapi Student DIY okay. DIY punya cerita kan. DIY lah. Contoh faham kan. Standard kilang berapa? Standard kilang aku beli kat luar sebab aku pakai safety yang apa kata serum. Serum certified lah. Paling lah 40-60 lah. Itu betul-betul yang kalau nak masuk kilang tu okey, kau boleh pakai ni. Memang for sure selamat. Kau ketuk lah elok. For sure selamat. Yes, for sure. 40 ke 50 kan. Kau bayar separuh, student bayar RM25. Okey. Dia boleh pakai sampai industri. Yes. Sebab kalau kata dia jaga, okey, contoh kita ada barang dia jaga daripada awal sampai habis. For sure kita akan declare benda tu sebagai kita punya. Contoh macam lab coat kita lah. Aku ada lagi lab coat diploma aku tu. Lab coat. Contoh barang-barang. Apa kata laptop. Laptop kau pernah tak daripada kosong kau letak stiker. Kau punya ni, kau punya. Kau decorate personally sebab itu kau punya yes, idea, kau punya design sebab itu kau. Dan orang akan appreciate kau sayang benda tu. Benda tu. So kalau kata kau dapat semua orang satu helmet, kau jaga benda tu, like ni daripada kau masuk, kau ada helmet, kau jaga sampai ujung. Takkan kau satu penghargaan yang betul? What if lah orang ni betul-betul menghargai ni, letak kat bilik dia, letak kat atas almari kan, Hall of Fame dia. Ni dulu masa abah kerja, ni lah macam ni. Contoh boleh cerita kat anak. Boleh cerita kat anak. Masa mat. Iya. Tapi itu just idea gila lah kalau orang dengar. Apa benda kau nak buat helmet? Tapi kalau kau dengar benda ni, panjang kan. Boleh pakai time industry. Masa ni kau ada, industri dah ada, boleh buat kenangan macam-macam tu. Apa value yang benda tu boleh jadi satu value yang sentimental. Ya betul. Kau bawa keluar Unimax macam rindu je dengan Unimax. Kau tengok benda tu je. Kau bayangkan kan kalau depan pada helmet tu ada Unimax kan. Kau dah graduate pada Unimax, kau pergi industri, kau pakai satu helmet yang sama. Wah. Kau tak rasa pelik macam kau pergi kilang. Weh, ada Unimax lah. Ni baca atas ni. Unimax. Dah Unimax. Ikonik tu. Benda tu sepatutnya macam nice idea lah kalau kata nak wujudkan benda tu. Aku setuju lah benda tu. Tapi fokus on siapa-siapa yang terlibat lah. Fokus yang terlibat lah. Budak FKC nak pakai pula kan. Kenapa bawa komputer kan? FKC. Asal takut apa? Kipas jatuh. Takut laptop meletup. Coding banyak sangat. Contoh. Maybe FKC can cari benda-benda keselamatan diorang sendiri ke. Aku tak tahu lah. Maybe can further boleh try fikir untuk memperkuatkan lagi lah benda tu kan. Okay, balik pada kau punya yang kau cakap pasal apa, bayar separuh kan. Ini bayar separuh. Contoh, kalau kau nak tahu, dekat ini masa kita MSK tu, dia JEP dah ada dah tulis untuk barangan PPE, helmet ke, safety boot ke, ataupun lagi satu lab coat kot. Ada bantuan. Oh ya ke? Ada. But for sure lah, aku masuk ini MSK pun kau dengar. Aku risau nak kena nyanyi tu. Hari nyanyi tu duduk kat belakang. Masa nyanyi ni hari sebelum. Oh, tak dipanggil lagi Tak panggil lagi. Tak pergi je hack pergi. Macam aku kena nyanyi, aku tak fokus lah ke depan. But aku fokus dekat bahagian PPE tu sebab jiwa aku tu. Faham. Aku pun buat helmet. Aku tak ada jiwa macam helmet. Oh, komputer tak ada kena-mengena. Faham tak? Sebab benda tu kau diperkenalkan pun tak sangat, tak ditekankan sangat pasal helmet, pasal aku pun jarang dengar kalau kita macam budak-budak FTKE ke, budak-budak budak yang ada mechanical punya masuk macam kilang punya environment. Aku tak pernah tengok pun dia macam
Oh, kau helmet kena pakai apa semua. Paling-paling dulu lah Robocon kena pakai face shield tu masa buat welding. Dan lagi satu glove. Dengan glove. Kita tak ada pun kena pakai safety shoes. Tak Safety ada. boot tak ada. Aku pakai kasut ada. sukan masa tu. Saya suka kasut Vans. Janji kasut yang tebal sikit Asal lah. tutup. Asal tutup. tutup je. Tutup. Jangan pakai selipar dah. Selipar pun kalau crop. Maaf. Aku tak faham lawak tu. Dia macam okay. Crop ni tutup. Okay, faham. Tak tahu part Tak dekat lah. nampak Tak lawak. Okay. Tak pun selipar DIY. Kasut. Getah. Yang bentuk ni, yang apa tu? Ikan jerung. Kejaran mana? Kasut selipar tebal ikan jerung. Ada Itu gigi kat depan. Selipar siapa Zack? Kat mesti dia tak ingat selipar siapa. Aku tak bodoh yang kita jumpa hari tu. Kat mana aku Kita jumpa? pergi masa tu selipar kau putus. Selipar aku putus. Lepas tu nak pergi cari selipar lain. Oh, Kan ada yang kita duk review dekat satu-satu. Oh ni yang besar ni. Tapi Padahal aku tak jumpa sizing. ya, tapi tu saya tak ada je. Aku nak beli yang masa Aku tu. nak beli tu. Macam lawa comel siap. Tapi selipar tu Kan jerung pula. ikan jerung lah. Nama aku Jerung. Ban jerung. Ban jerung. Ya, aku kenalkan dulu pun jerung tu. Ni apa lah jerung. Jerul. Jerung masa zaman jandu dulu. Tu budak yang pakai anak tudung. Anak tudung. Jerung. Tapi jerung. Masa tu, masa kau PPMS tu aku ingat kau jaga permainan tali. Aku ingat. Tak, duduk depan. Buat lawak je. Tanya soalan je. 2 tambah 3. 2 tambah 3, 5. Salah. 2 tambah 3, 6. Berapa? Biiznillah. Aku salah soalan gila. 1 tambah 1 apa? 2. Salah. Biiznillah. Aku cut bodoh part ni. Sumpah aku cut ni. Soalan dulu lah. 2 tambah 2, 4. Berapa? Ada 2 nombor lah. Berapa? Tak tahu. 26. Mana datang tu? 2 tambah 2, 4. Itulah soalan yang aku tanya kau masa PMS tu. Sampai sekarang tak dapat jawab. Berapa tahun dah kita lepak Nak dekat 5 tahun 4 tahun ke. Cuma tak dapat jawab lagi. Tapi aku dah rasa berapa lama dah siap. Sejam dah bodoh kita. Kau apa tu? Pukul 12.48. For real. Dah 52 minit kat sini. Damn. Nice. Kan? Tapi itulah sedikit sebanyak kita punya cerita. Tak adalah banyak mana pun tapi ada. Kau nak aku tambah untuk ni lah. Apa dia? Manifesto kedua aku. Nanti lah. Itu nanti lah. Kita tengok lah next Ni episode. pun dah sejam kan. Sejam tu cukup lah. Sebab korang pun tak tahu. Entah ya entah tak tengok dah. Masih takut bini. Masih takut bini je. Tak ada. Okay. Tapi macam tu Yang lah. makan. Macam tu lah kita borak ni. Ini podcast yang aku nak sebenarnya. Ya. Sebab bukan InsyaAllah lah. terima kasih. Tapi insyaAllah lah kalau aku menang, ini map banyak podcast lepas ni. Banyak session temu ramah yang budak ICOM tak buat sebelum Kau ni. tahu dulu yang aku pernah cakap dengan kau, Syawal nak buat podcast dengan kita. Ya tak buat tu sampai sekarang. Ya. Itu sebab apa? Sidai tu. Tempat. Tak. Tempat. Tempat. Kita tempat. And then equipment. Ini semua duit kau. Mana ada ni duit Shopee. Kau bayar kan? Bayar. So Okay lah duit aku lah. Belum Tak sampai. Tak sampai lagi. Sebab tak boleh bayar lagi. Bayar. Okay lah macam tu lah. Tapi insyaAllah kalau kata diberikan rezeki yang lebih, InsyaAllah kita punya setup pun, borak pun aku kalau boleh aku nak invite orang-orang yang lain-lain tiap hari. Kalau boleh nak orang lain-lain. Tak, paling senang lah. Paling nampak muka kita dua cukup tu, nanti ada lagi 2-3 orang. Ada seorang invite invitation. Tak sampai tu. Nanti lah kita sorry tu tak ada banyak duit lagi. Itu nanti. Nanti lah aku tengah cek kerja semua sekarang ni.
Tak boleh kata juga. dah bagi kerja lah. Jangan gitu. Jangan tu. Macam ya, macam tak. Lo Fit. Shh, aku cut bodoh part ni. Okay, itu saja. Aku cut, sumpah aku cut. Kan. Okay, that's it for hari ni. Fit goal. Four. Fah. Okay, itu saja. Kalau ada, kita jumpa dalam. Kau cuba bayang kalau kita selama ni tak record. Wah. Tapi boleh carut-carut ke benda ni? Huh? Aku dah carut banyak dah ni. Kisahlah aku. Kisah. Saya Pak, shout out to Faris. Shout out to Faris yang dekat Bernama TV sekarang. Oh iya doh. Nak bernama. Lagi budak-budak bernama tu sekarang. Sekarang nak pergi mana? Ada yang jahat ni sekejap lagi post terus. Mana dia edit. Aku edit kot. Aku edit kot. Edit lut. Ada 2 video nak edit ni. Nak sensor ke tak ni? Nak sensor ke tak ni? Aku rasa macam nak kena buat YouTube PSP lah. Tak salah kan. Kesalahan. Tak salah kan buat kan. Tak salah. Tiba Dia macam ni je. Kita post link ni kita bagi lah video ni. Masa boleh kot? Boleh lah. Dah, jom. Sebab Bye-bye. Bye bye. Bye-bye.